Malaysia merujuk kepada pelbagai bentuk seni yang mencerminkan budaya, tradisi dan identiti masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India serta etnik Sabah dan Sarawak. Kesenian ini diwarisi turun-temurun dan masih dipelihara hingga hari ini. Seni tradisional semakin kurang dikenali oleh generasi muda kerana hasil seni dan persembahan kurang mendapat sambutan. Pengaruh budaya moden dan teknologi luar, kekurangan pelapis atau penggiat seni dan perubahan gaya hidup masa kini. Adakah seni mempunyai impak kepada masyarakat, alam sekitar dan masa depan? Jom pelajari. Impak seni kepada masyarakat mengukuhkan identiti budaya dan warisan sesuatu bangsa, mengeratkan perpaduan pelbagai kaum, memberi hiburan dan kesejahteraan emosi kepada orang ramai dan menjadi sumber pendapatan melalui lapangan, persembahan dan industri kreatif. Impak seni kepada alam sekitar menggalakkan penggunaan bahan semula jadi seperti buruh, rotan, daun pandan dan membuang. Penggunaan bahan mesra alam dan kita semula diperluas dan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menjaga alam sekitar melalui tema seni. Impak seni kepada masa depan membantu memelihara warisan budaya untuk generasi akan datang, mengembangkan industri kreatif dan pelancongan negara dan menggalakkan kreativiti dan inovasi dalam kalangan generasi muda. Kepentingan seni memelihara warisan budaya, membentuk identiti negara, mengeratkan perpaduan, menjadi sumber ekonomi dan mengembangkan kreativiti. Bagaimana seni berfungsi? Seni berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan idea, perasaan dan budaya melalui tarian, muzik, lukisan dan kraft. Fungsi seni. Pertama, medium ekspresi, meluahkan perasaan, emosi dan budaya melalui gerakan, muzik, lukisan dan kraft. Kedua, penyampaian budaya dan cerita, menceritakan sejarah, adat dan tradisi kepada generasi akan datang. Ketiga, hiburan, memberi hiburan dan keseronokan kepada masyarakat melalui persembahan, pameran dan karya kreatif. Keempat, pendidikan, alat pembelajaran untuk memahami budaya, nilai dan kreativiti. Kelima, penyatuan masyarakat, mengumpulkan masyarakat dan mengeratkan hubungan. Seni tarian tradisional, seni pergerakan badan yang berirama dan diiringi muzik untuk menyampaikan cerita, adat, budaya, emosi dan identiti budaya masyarakat. Ciri-cirinya ialah gerakan tangan dan kaki yang tersusun, diiringi muzik tradisional dan memakai kostum khas. Jenis-jenis tarian: zapin, joget, kuda kepang, tarian Cina untuk kaum Cina dan Bharatanatyam untuk kaum India. Adakah anda semua kenali tarian-tarian tradisional yang masih berbeza sehingga kini? Mari saya bawa anda semua untuk melihat tarian-tarian tradisional tersebut. Mari kita saksikan bersama. Jom! Sebenarnya, Zapin mengajar kita banyak perkara tentang kehidupan. Ia mengajar kerjasama kerana kita perlu bergerak seiring dengan pasangan dan kumpulan. Ia mengajar disiplin kerana setiap langkah mempunyai aturan. Ia mengajar rasa hormat kerana setiap pergerakan mempunyai tertib dan kesopanan. Nilai-nilai murni ini ialah yang sebenarnya sangat diperlukan oleh generasi muda hari ini. Seni anyaman, proses menyilang atau menyusun bahan semula jadi untuk menghasilkan barangan kegunaan harian. Bahan-bahannya ialah daun pandan, daun bengkuang, rotan dan bulu. Produk anyaman yang dihasilkan ialah babun, tikar, saji dan beg.
seni persembahan. Seni yang menggabungkan lakonan, muzik dan tarian. Fungsinya ialah hiburan masyarakat, upacara adat dan perayaan dan menyampaikan cerita rakyat dan sejarah. Jenis persembahannya ialah wayang kulit, bikir barat dan makyum. Seni batik. Seni menghias kain menggunakan teknik lilin sebagai penghalang warna untuk menghasilkan corak. Teknik batik ialah batik canting, batik cap atau blok dan batik lukis. Motif batik yang selalunya digunakan ialah flora, fauna, geometri dan abstrak. Kain batik digunakan untuk pakaian tradisional, hiasan kain dan produk kraftangan. Ini merupakan proses menghasilkan kain batik menggunakan batik blok. Seni kraft tangan. Kraft yang dihasilkan tangan dan bahan semula jadi. Contoh seni kraft tangan adalah anyaman tikar pembuang, bakul rotan, ukiran kayu dan labu sayur. Seni muzik tradisional. Contoh alat muzik tradisional adalah seperti kompang, gamelan, seruling dan rebana. Ini adalah proses pembuatan kompang secara tradisional. Jom kita saksikan. Lihat rebana, gendang dan kompang ini. Ianya merupakan antara alat muzik yang masih digunakan dalam muzik-muzik tradisional sehingga masa kini. Cadangan idea dan inovasi. Idea inovasi ialah menggunakan teknologi dan media sosial untuk mempromosikan seni tradisional. Contohnya, pertama, menghasilkan video pendek di TikTok atau YouTube tentang tarian tradisional. Kedua, membuat aplikasi atau laman web interaktif yang menerangkan sejarah seni tradisional. Yang ketiga, mengadakan bengkel seni tradisional di sekolah supaya pelajar boleh belajar secara praktikal. Keempat, dengan cara ini, generasi muda dapat mengenali dan mempelajari seni tradisional dengan lebih menarik dan lebih mudah.